Paket kena letak depan. Kalau orang mau beli, kena bagi. Bukan kawan-kawan you datang, you bagi. Malaya, big food. Malaya, bersama kita bangkit suara. Suasana di Great Perak nampak tenang dari luar, tapi bila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN turun padang bersama Immigration, SSM dan KKM lain pula ceritanya. Sebuah kedai runcian dijaga warga Pakistan akhirnya jadi tumpuan utama dalam operasi bersepadu kali ini. Bukan sebab jual murah, tapi sebab main licik. Pekerja kedai itu permit kerja dia bukan untuk jaga kedai pun. Dalam sistem, dia sepatutnya kerja sebagai garden worker, tukang kebun. Tapi bila penguatkuasaan lembik, dia dah boleh duduk selamba belakang kaunter macam toke besar. Yang lebih menarik, toke sebenar pun bangsa dia juga, Pakistan. Jadi bolehlah mereka berpakat sesama sendiri buat bisnes dalam senyap tanpa orang tempatan pun sedar. Minyak masak bakar yang sepatutnya dijual untuk semua pelanggan rupa-rupanya disimpan kat belakang kedai. Orang biasa datang tak ada, tapi bila geng sebangsa dia datang, pintu belakang terbuka, minyak keluar. Konon tolong kawan, tapi realitinya minyak tu untuk keuntungan sendiri. Minyak botol pula dijual dengan harga yang orang tempatan pun boleh geleng kepala. Cekik darah. Dah lah bukan lesen runcit, betul. Harga pun ikut suka hati. Operasi hari itu akhirnya berjaya bongkar aktiviti ini. Pihak Immigration terus tangkap pekerja Pakistan yang jaga kedai itu. Tak ada lesen sah, tak ikut permit kerja dan jelas menipu sistem. Orang kata kalau tak ditegur lama-lama dia pula yang jadi bos kawasan. Inilah punca kenapa ekonomi kecil tempatan makin terimbit. Bila warga asing mula ambil alih kedai runcit, mula main harga sendiri dan sesama mereka buat jaringan jualan tersembunyi. Orang kita yang berniaga halal ini semakin susah nak hidup. Operasi macam ini patut dibuat lebih kerap. Bukan sekadar tangkap lepas, tapi semak betul-betul siapa yang sewa premis, siapa nama dalam SSM, siapa pemegang akaun bank. Sebab kalau penguatkuasaan terus longgar, jangan terkejut kalau suatu hari nanti minyak bakar pun kita kena beli dengan abang garden worker daripada Pakistan. Jadi untuk KPDN, Immigration, SSM dan KKM syabas sebab turun padang. Tapi kalau boleh jangan berhenti setakat grey je. Sebab benda ini lah hebat. Dia bukan rahsia lagi bila warga asing guna nama orang tempatan untuk buka kedai dan buat jualan dalam komuniti sendiri. Kadang-kadang kita beli orang kita susah nak dapat lesen tapi mereka boleh buka kedai selamba. Bukan sebab sistem masih tidur. Harap selepas ni operasi bukan sekadar tunjuk muka tapi betul-betul sapu bersih daripada akar sampai dahan. Ini kita ada operasi padu sama agensi seperti Immigration, Kesihatan dan SSM. Kita berada di kawasan Greek pada hari ini. Jom kita terjah sama-sama. You owner sini ya? Orang mana? Pakistan. Jaga kedai. Boleh ya? Mana boleh? You tahu undang-undang Malaysia? You pakai pasport apa? Panggil Immigration. You masuk sebagai pelancong. Garden worker, kerja kebun. Ini kebun ni. Ini kedai, bukan kebun Barang kawalan ada. You tak tahu peraturan undang-undang Malaysia macam mana saya mau tanya. Telefon bos datang. Bos you Pakistan Pakistan. Ada lesen. Mana lesen? Tengok sini. Sekarang you jual 13.8 lebih harga kawalan. Ini lebih. Kita akan ambil tindakan tahu. Tak tahu apa yang tahu makan. Ada minyak paket. Kat depan ada minyak paket. Kat depan. You tak letak depan. Kawan-kawan dia mari. Kawan-kawan mari kasih. Dia mari ambil 2-3. Kawan you lah. Kawan Pakistan. Saya jual sama dia. Siapa suruh jual kat Pakistan saja? Orang datang tak tahu dah habis. You jual kat kawan-kawan. Salah Mana minyak paket tengok. Kenapa letak belakang? Minyak paket kena letak depan. Kalau orang mau beli, kena bagi. Bukan kawan-kawan you datang, you bagi. Ni semua kawan-kawan punya lah. Tinggal sikit. Yang ni apa ni? Timbang. Panggil dia datang lah. Ini timbang. You tak, saya mau cakap you pun you tak tahu undang-undang. Apa nama? Salman. Bukan Salman Han. Bukan Salman apa? Salman Han juga. Ya, ilah, ingat aku agak-agak betul Salman Han nama kau. Bulan 8, 25 sudah mati, sudah expired. Tak ada berlakon tak ada kerja datang sini Malaysia jual minyak Salah salah. Bos you mau datang ke tak? Datang. Kamal Han mau jumpa. Jual minyak harga lebih ni harga maksimum RM13.30. Sekarang untuk 2 kilo. You jual RM13.8, you cekik darah punya. Lepas tu minyak paket you jual kat kawan-kawan. Patut letak depan, letak sini rak. Apa lagi? Timbang you sudah expired. Salah. Jangan kena nangis pula. Ini bukan filem. Operation bawah kesalahan 39B atau peraturan Immigration lah. Dan kita bawa pergi ke pejabat untuk selesaikan dulu lah. Lepaskan